Seorang kanak-kanak lelaki warga Indonesia berusia 10 tahun dikesan menjadi penjaga sebuah kantin di tapak pembinaan dalam serbuan yang dilakukan Jabatan Imigresen Melaka di Airkeroh Melaka hari ini. Kanak-kanak dikenali sebagai Danish itu mendakwa terpaksa membantu menjaga kantin itu yang dimiliki oleh ibunya. Susulan wanita itu pulang ke Indonesia sejak 5 hari lalu. Ujarnya dia bagaimanapun hanya membantu menjaga premis itu untuk waktu yang singkat sambil dibantu seorang wanita warga Indonesia, Faridah, yang dipanggilnya Nenek. Sementara itu, Faridah yang turut ditahan dalam operasi berkenaan memberikan alasan terlupa memperbaharui pas perjalanan yang tamat tempoh sejak 8 tahun lalu dan mengakui telah menetap di Malaysia lebih 7 tahun. Tinjauan Kosmo di lokasi mendapati sebuah bilik kongsi yang dipercayai menjadi tempat tinggal Danish bersama keluarganya dilengkapi kemudahan jalur lebar, penyaman udara dan rakaman televisyen lita tertutup. Dalam operasi di tapak pembinaan berkenaan, seramai 22 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan mengikut Akta Imigresen 1959-1963, termasuk tidak memiliki dokumen perjalanan sah dan menyalahgunakan pas lawatan.